Jom kita buat pizza bacon. Dulu kalau nak makan pizza bukanlah macam sekarang tinggal order terus sampai depan pintu. Masa kecil tu nak makan pizza kena buat sendiri. Lepas tu adalah satu projek keluarga time tu. Masa tu mami undi dulu dengan penuh sabar. Yelah anak ramai, semua nak makan banyak. Daddy pula sibuk sediakan topping. Kita orang pula adik-beradik paling excited nak letak cheese dia. Kalau boleh bagi kita orang letak cheese banyak lagi, sedap lagi, seronok bila tarik keju tu panjang-panjang kan. Yang paling seronok waktu pizza keluar tu daripada oven, bau dia menusuk ke hidung. Ya Allah, sedap. Cheese cair meleleh, semua orang berebut-rebut nak ambil dulu. Kadang-kadang mami siap dah buat peraturan rumah tau. Siapa yang tolong paling banyak, dia lah dapat potongan pertama. Sekarang bila Eri buat pizza bacon mozzarella cheese sendiri, Eri terasa pula macam kembali ke zaman dulu tu. Momo masak bersama, gelak ketawa dan saat pertama gitar panas yang penuh dengan lelehan keju tu sedap betul. Memang rindu, semuanya menghidupkan semula kenangan lama kan. Sebab dalam setiap resepi ada rasa kasih sayang. Dalam setiap hidangan ada cerita yang takkan dilupakan. Setiap hari ada cerita, setiap resepi ada rasa.